Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabat sekalian. Lama tak mancing cakap. Rasanya 5-6 bulan lepas mancing cakap. Hari ni seperti biasa turun dengan Master Enjoy So seperti biasa jugalah, saya gunakan perkhidmatan Encik Copong untuk mencari siakap cantik hari ni. Hari ni 8 hari bulan 8. Bukan Shopee 88 So harap ada hasil manis-manis hari ni. Cuaca cantik, air cantik. So kalau ada video ni di YouTube so maksudnya ada hasil. Okey, so tunggu. Kita pakai udang tohir ini mencari jenahak. Bak situ. Kejap lah. Pakai tohir juga, nak tohir ni juga. Ya, tak nak mancing. Turunkan tahu je. Kita kasih enjoy je. Besar ni je. Taruh kat ni. Besar dah, jangan mata kecil. Dia main kosong. Alamak. Saya baik saya pakai besar-besar. Kecil je. Oh, ni boleh tak? Ha? Kecil sangat? Tak nampak lah. Sangat. Ni mata aku nampak. Sama lah, lebih kurang. Ikan besar. Sorry nak kena besar sikit. Ikan besar. Okey. Dia boleh tukar. Tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu barik lana fima razaqtana benar. Harus kuat tak kuat kan? Macam ni. Balik, jangan tunggu. Cari jatuh kena. Jatuh dia kena. Kena dia jatuh. Dua kosong. Boleh. Berapa? 3 kolam. Saya sini. Berat nak relax. Sangkut aku ni. Ni jajak kena punya ni. Baik saya angkat je terus. Tengok. Tengok. Banyak dia sapu ni. Angkat jangan angkat bawah. Alhamdulillah. Okey lepas. Buat saya punya dulu. Ego jangan tahu macam itu, ego terbang hang. Dia turun Din. Ini. Ya. Tak nampak. Okey. Hasil pertama. Bantu sikit dia. Angkat diri dia. Depan ni bang. Ego depan ego. Depan jawan. Depan ni. Muka tekong ada senyum. Hehehe.
Cantik. Stop. Hold it. Okay, dah dapat. Oh, pukul lama mantap. Pak Johan naik kata Johan. Okey dia. Lepas dia mantap lah budak ni mancing. Tak sia-sia bawa. Kerapu. Boleh tu naik. Ha. Kerapu ah. Abang tadi masuk barang tu. Ujung je, kena sikit je. Depan ni je. Ya, betul. Dekat barang ni. Kerapu ni tu. Kerapu Ayam tu lah. Ni memang ada kerapu. Cuba lagi. Cuba. Cuba. Ha. Cuba. Naik satu je tu. Joran tu beli gunakan. Belum je dia tak naikkan joran. Awak suka naikkan joran dulu. Tak apa-apa tak joran mama beli. Kasih tarik dulu Tadi tu lah. Banyak kali kerapu betul tak naik. Ya. Banyak kali. Ya, kalau tak naikkan joran memang tak naik. Kena tarik dia keluar dulu Tarik dia keluar dulu. Dia mesti nak ke bawah walaupun dah bawah air. Dia mesti nak balik rumah dia dulu. Gede, hei. Senyum dia. Muka dia. Dia kali kecil. Tak malah ni pun. Mak kecil kan? Pak kecil. Orang betul. Guru, hentikan guru. Angkat joran. Ya, ini satu. Kerapu. Mak putus. Tebal lu. Tebal lah sini. Tebal lah. Kopek tu dah tebal. Dah mahal lah, dah kopek je. Ha? Dah kopek je. Ha. Tebal ada dah kopek lah. Jadi orang tahu pelacak tebal ni. Ada orang punya joran tu ada batu tu kena letak je orang. Main joran. Awak tak nak main joran. Turun lah. Turun. Gagu. Ada pedas. Ini boleh lah ambil. Boleh lah. Jangan ambil. Vietnam nampak ni. Kita lain ni. Tangan sebelah boleh tidur udang. Tak payah tahu. Oh. Dengan batu-batu ni. Dengan batu-batu nak makan. Sempat dulu ambil umpan tu. Sabar. Mana cawak seduk tadi dah. Kau dah buang mana? Alah, awak terbuang kena luar lah. Marah je. Dia putih. Baji. Hei. Hei. Kerapu lah. Apa dia cakap ni? Tekong ni baguslah, jujur. Dia tak bohong. Guru. Hentikan guru. Hentikan guru. Gede.
nampak bom. Tekong dah potong kita Joy. Mana boleh jadi macam Joy. Naik pun. Macam bukan tekuk je. Tekuk lah. Tanda. Kerapu, kerapu. Alhamdulillah. Sabar. Baik deh. Sabar. Masak sik sahur sedap ni Joy. Belum dapat suara ni tadi. Tak sempat nak rakam. Dia makan